Salam dari podcast Kena Kupas. Terima kasih kerana masih bersama kami. Okey, untuk kali ini kami nak bawakan anda kepada satu edisi khas bersama barisan tetamu daripada filem Gayung 2, geng, yang akan ditayangkan pada bulan April di Pawagam tahun ini tau. Kita akan borak santai tentang kisah, pengalaman dan perjalanan mereka sepanjang pembikinan filem ini. Episod hari ini, tetamu kita ialah seorang pelakon yang ramai kenal dengan nama Rabbit Chan. Hello. Hello. Apa khabar? Saya Rabbit Chan Pui Heng. Rabbit Nama Chan saya Pui Ati. Heng. Ya. Okey. Soalan I nak tanya dengan you. Your name is so special. Ya, Kenapa? sebab saya tahun anak. Oh, Anak. belum habis lagi tanya. Orang sudah tahu lah saya tua lah sekarang. Oh, macam tu Ya. Dia ada tahun ini anak atau itu harimau ke apa, dia ada tahun-tahun. Oh, jadi rabbit itu sempena tahun lahir. Ya. So, daripada bila tu start panggil rabbit ni? Rasa saya standard 6. Siapa yang panggil tu? Kawan-kawan lah. Oh, ya ke? Sebab masa tu gigi saya sini panjang. Oh, macam rabbit. Tapi sekarang sudah buat pendek. Okey. Alright. Okey, jom kita ceritakan pasal pengalaman untuk you dalam industri filem ni kan. Masa mula-mula berlakon tu dulu ialah movie apa yang you start berlakon dulu? Start berlakon itu Hong Kong punya. Sebab itu saya masuk film tahun 1985 tahun. Masa tu itu production banyak kurang. Tak banyak. Nasib baik itu Hong Kong punya movie dia mari Malaysia. Alhamdulillah bapa saya dia ada kawan satu, dia investor. Tapi dia tahu saya banyak suka itu berlakon lah. Dia tolong tanya dia boleh bagi saya masuk tak apa-apa pun tak apalah. Berlakon pun boleh. Background itu production team ke apa pun boleh lah. Dia cakap okey mari. Sudah masuk lah. Oh. Masuk jadi pelakon pun ada. Itu stunt pun ada buat. Ikutlah. Lepas tu dia habis itu syuting. Dia tak balik Hong Kong lagi sebab dia ada next job lagi. Dia tinggal Malaysia juga, shoot Malaysia juga. Dia tinggal sini lah. Habis dia tanya saya nak join dia punya team. Lagipun dia pun ada buka itu sekolah untuk praktis itu berlakon punya lah. Masa tu ikut. Lepas tu pun sudah ada itu HVD ke lain-lain dan production house lah. Tapi masa tu banyak kurang. Oh. Langsung pun tak ada lubang dulu macam mana masuk kan. Susah lah. Betul. Tapi guys, alhamdulillah lah. Rabbit sebut alhamdulillah tau. Okey, seterusnya kita nak tanya pula. Okey, bila you sebut alhamdulillah tu, maknanya macam you dah ramai kawan-kawan Melayu. Ya, banyak. Sejak bila you start berlakon dalam filem Melayu tu? Filem. Ini yang first. Yang first, congratulations. Yeah, Okey, thank you. tapi macam mana you sebenarnya orang kata bekerja di dalam filem-filem Melayu atau movie atau drama Melayu? Bila tu start? Oh, itu lama lah. Sudah banyak lama sebab saya ada buat itu stunt. Stunt juga. Masa tu saya ikut. Oh, sudah lama saya pun tak ingat lagi lah. Selepas balik daripada Hong Kong ke macam tu? Ya, saya tak pergi Hong Kong masa tu. Okay. Sebab dia orang mari Malaysia shooting, saya ikut saja. Bukan pergi Hong Kong. Lepas tu buat stunt latihan pun banyak. Masa tu ada dah. Oh, itu yang start kawan dengan Melayu tu. Ya. So, apa involvement you dalam drama-drama atau filem-filem ni sebenarnya? Saya banyak buat mengajar stunt lah. Stunt? Stunt. Okey. Susah tak sebenarnya stunt ni? Tak. Apa-apa kerja pun ada lebih susah kan. Betul. Sama lah. Itu saya ada buat itu rigging, biro, lagi action lah. Tapi sekarang tak boleh lah. Kenapa? Action tak ada. Sudah tua. Tak mau kasih orang hantam lah. Okey, tapi you masih lagi mengajar atau tidak lagi? Ya. Oh, ada lagi. tak ada appear sajalah kan. Tapi saya buat itu rigging sama itu biro saja dah. Tak tua, dah tua-tua pun keluar Gayung 2, babe. Tapi dalam Gayung saya ada
Ada action scene oh. Itulah I nak Yeah. tanya dengan you. Okay, but before that, macam mana you boleh dipanggil untuk Gayung 2? Who actually brought you into Gayung 2? You pergi casting ke macam mana? Tak. Itu producer itu Cairo. Saya dulu sama dia sudah lama. Dulu syuting punya masa saya jadi director, dia jadi assistant director. Tolong sama saya. Itu kisah benar. Masa tu kisah benar. Sudah lama. Dia kawan-kawan sudah lama. Ya. Okay. Jadi dia pun tahu saya ada buat itu stunt, lain-lain. Dia tanya saya nak try tak? Saya cakap saya tak boleh lah itu bahasa Melayu saya tak boleh betul tak boleh. Dia cakap tak banyak. I pun tahu dulu punya standard dah. Saya cakap jangan risau. Saya tahu awal punya standard itu tak ada banyak senang saja. Betul janji dia cakap janji. Okey. Main lah. Ya ke? Ya. You kelakar. Tapi dalam movie Gayung ni, you kelakar juga ke? Watak apa you bawa sebenarnya? Saya saya main watak itu Likun. Likun? Likun dia orang jahat lah. Ya ke? Dia yang boleh cari wang dia mau buat. Apa dia mau buat. Dia tak kisah betul ke salah ke apa. Dadah ke, bunuh orang ke apa. Dia buat. Cari wang saja. Jaga. Okay. So, dalam watak Likun tu, susah tak you nak bawakan watak Likun tu? Susah apa tahu? Bahasa Melayu. Itu saja. Tapi dalam tu you jadi taiko kan? Ya. Tapi so kalau you nak cakap Melayu tu, you nak cakap dengan siapa dalam movie tu? Cakap budak-budak saya dah. Budak-budak. Budak-budak sama itu kita punya action, itu kita punya hero lah. Ada sikit lah. Lain biasa pun ada campur. Ada cakap itu English juga. Lagi Cantonese. Ada sikit lah. Ada sikit ke. Sebab itu ada satu masalah. Mesti kena cakap sama dia English. Ya ke? Okay, alright. Okay. Dalam watak Likun tu, apa persediaan you? What is your preparation untuk nak orang kata membawa watak itu? Itu saya rasa saya sudah okey punya. Saya selalu buat orang jahat. Ya, muka saya jahat. Tapi hati baik. Jangan lupa hati baik. Itu senang sikit orang jahat. Lepas tu kalau baru itu producer baru cari saya lah. Okay. Non-stop laughing tau aku. Good. Okay, Rabbit. Okay. Alright, okay. You senang nak bawa watak tu. Tapi share dengan I. Apa cabaran? Takkan tak ada cabaran. Apa? What is your challenges? Paling challenges bahasa Melayu lah. Wow, kalau fighting pun tak ada. Itu fighting ada. Okay. Ada fighting. Cerita sikit. Apa masalah tapi dia? fighting scene tak banyak. Ada satu scene aja. Sama hero lah itu Peto. Gaduh sama dia dah. Tapi dia banyak baik. Dia betul-betul baik. Sebab dia punya fighting scene banyak. Dia boleh ingat. Kita practice punya masa pun susah nak ingat kau. Tapi saya okey lah sebab saya stunt. Lain yang susah tau. Tapi dia punya scene banyak. Dia mari practice sekitar dia boleh ingat. Ya ke? Betul. Okey, kalau apa sebenarnya tips untuk nak bagi pelakon-pelakon ni, especially kalau kata you mengajar stunt kan? Apa tips yang sebenarnya pelakon-pelakon tu boleh buat untuk dia ingatkan all the steps macam tu? You selalu cakap apa dekat diorang? Kena buang masa lah. Kena buang masa, tengok skrip, lagi practice, lagi kena fikir yang itu kereta dia macam mana biar orang, dia cakap nak cepat dia ke, slow ke, jahat ke, macam gila ke. Atau dia ada itu powerful punya orang cakap lu kena practice banyak, lu kena ingat fikir tengok macam mana kasih dia itu watak tu kereta lah. Okay, dalam shooting kan, apa yang of course lah dalam filem Gayung 2 ni, selain daripada masalah you dengan bahasa Melayu apa yang you tak suka dan apa yang you suka pengalaman you dalam Gayung 2 ni? Tak suka punya tak ada lah. Suka saya betul-betul suka itu Likun punya itulah. Saya suka Likun. Ya betul. Ya ke? Semua pun suka. Tak ada tak suka.
Betul. Ini Rabbit kan promote kau-kau ni, Gayung Bukan, Dua ni. itu betul. Cakap hatinya. Betul. Okay, kadang-kadang tu scene you tak ada, okay? Dan you kena menunggu. Masa tunggu tu you suka buat apa? Main phone. Sangat Kalau jujur. semua pun macam tu kan. Sebab you tak payah nak praktis saya. Tak payah. Oh. Itu kena buat rumah. Masa dah belum start shooting, itu hari belum start, kita kena buat Practice. practice rumah ke, dialog scene, dialog ke apa ke, kena habis buat tu kerja. Tengok tu Jangan pergi guys. sampai shooting punya tempat baru tengok itu script ke apa. Itu tak boleh kan. Oh, tengok tu guys. Okay, seorang yang season dalam industri ni, dia kata practice makes perfect. Practice dulu. Dekat sampai-sampai tak boleh dah kan. Yes. Terus roll aja. Yes. Sebab saya tambah kasih orang cakap, banyak take lalu. Oi. Lu artis ke? Tanya malu tau. Tak mahu. Alright. Okay. So, I tahu kan, shooting ni is a very hard work kan. Sangat-sangat kan. Okay. Penat ke tidak sebenarnya? Bila now I'm sure sekarang you dah dalam Gayung 2. Is your first movie you cakap kan? Your first movie. Kemudian First Malay movie. First Malay movie. Selepas ni, kalau ada lagi watak-watak yang kita perlukan, taiko ni kan. So, definitely akan ada lagi. So, macam mana you rasa you akan manage your time, atau akan ambil ke tak ambil role tu nanti? Nak tanya dia dialog banyak ke sikit. Oh, bahasa Melayu lagi. Ya. Sebab macam tu. Kalau orang jahat, saya boleh modify itu dialog, tak payah ikut betul-betul kan. Saya boleh modify bagi saya punya kereta cakap. Boleh kan. Kalau nak ikut betul-betul itu skrip punya dialog, saya takut saya tak boleh handle lah. Tapi kalau jadi macam Datuk Vincent Tan punya Itu karakter, saya rasa saya tak boleh lah. oh, kalau Datuk yang underground sikit boleh? Itu boleh. Itu boleh. Underground yang boleh. Oh, Datuk underground boleh ya? Ya. Okey. Kepada producer semua dengar tu. Okey, underground Datuk boleh buat. Okey. Okey, I nak tanya lagi are you happy with your performance dekat dalam Gayung 2 ni? Ya. Very happy. Very happy. Memuaskan. Nak buat lagi lah filem Melayu. Ya. Tengoklah. Kalau dialog tak banyak, okey. Oh, Tapi dialog. kalau ya, saya takut itu dialog saja lah. Ya. Lain kali saya kena cakap banyak kali sama itu kawan Melayu, cakap banyak dulu lah. Oh, okey ya, praktis lagi kan? Ya, kalau ada masa, boleh lah. Okey, kalau macam tu, I nak tanya lagi satu soalan ni apa sebenarnya dalam you punya free time apa hobi you? Fishing. Fishing. Pancing ikan. Ya. Ya. Di mana? Saya selalu pergi kat itu kampung sungai. Sungkai. Sebab kampung bini saya. Oh. Saya selalu balik sana, saya pergi pancing lah. Dengan dia ke? Dengan Dia tak mau, dia takut nanti itu matahari ke hitam ke kulit. Dia tak mau, dia tak suka, tapi dia suka makan. Dia suka makan. Bawa balik masak. Ya. Okey, you mau masak ke? Saya tak masak. Sebab saya tak makan ikan. Oh, you tak makan ikan. Tak makan. Saya pancing saja. Makan dia. So, kita dah dekat penghujung podcast kita. Shout out to your fan. Tapi, dalam Likun punya style. Cuma tengah. Pergi sinema, tengok Gayung 2. Jangan tengok dalam TV ya. Tonton kat sinema. Kalau bukan, tak. Okey, satu lagi pula I nak minta. Shout out untuk you punya fans pula. Itu Cantonese ke Mandarin ke? Cantonese lah kot. 聽住啊，你哋大家啊，記住4月啊要捧我個場，《Gayung 2》啊，記住啊，唔好喺電視睇啊，要去戲院買飛啊，知唔知啊？如果唔係，《Gayung 1》都可以睇，都要捧下場啊。不過已經播咗啦，你哋可以揾嚟睇。但係《Gayung 2》一定要去戲院睇，知唔知啊？Bulan ada sebut tak? 4月啊！ Nice. Tolong bagi I punya gift. Tolong.
Okay. So thank you very much. Okay. Here is some merchandise for you from Thank Kena you. Kupas. Thank you, Sarah. So I akan cakap hoye ke? Ya. Itu Cantonese ah? Cantonese bagus. Hoye. Hoye. Bagus. Bagus kan. Tapi Ya. I speak Mandarin sikit-sikit. But anyway, jangan lupa tau pakai t-shirt dengan mark yang kita bagi untuk you tau. Oh, yeah. Rabbit. Yes. Okay guys, sempena edisi khas Gayung 2 dan collaboration bersama Kena Kupas, kita ada kontes setiap minggu, setiap episod. Nak menang merchandise eksklusif Gayung 2, tengok yang saya pegang ni, okay? Cantik tak? Okay, kita ada topi Gayung dan mak Gayung. Senang saja, cuma perlu jawab soalan. Caranya, korang kena follow semua social media Kena Kupas, subscribe channel Kena Kupas. Soalan untuk episod kali ini, apakah nama watak yang dibawakan oleh Rabbit Chan dalam filem Gayung 2? Alright guys, jangan lupa tau. Cepat-cepat jawab, cepat-cepatlah dapat merchandise daripada Gayung. Why do you want to stop aiming your arrows at your own kind? He's corrupted, sir. And because of him, there will always be more bad guys on the streets. We haven't any proof yet. Abang ingat tak? Abang kata abang nak melakukan perkara yang betul. Demi diri kamu dan demi rakyat. Okay, thank you kepada anda semua. Jangan lupa untuk saksikan episod seterusnya. Kita akan bawakan barisan pelakon daripada Gayung 2. Seterusnya, kita akan congkir juga pengalaman mereka sama macam apa kita buat dengan Rabbit hari ini. Dan jangan lupa untuk komen, share, subscribe dan like.